Okey, kepada semua yang menonton video ni, hari ni aku berada di Kota Raya, di mana di sini paling banyak warga asing. Selain daripada Jalan Silang, selain daripada dekat Pasar Boros Layang, ini tempat memang famous lah di Kuala Lumpur. Kota Raya. Kota Raya. Itu dia dekat Kota Raya. Di sini ni puak-puak keturunan Philippines. Tengok ni. Tengok ni. Aku tak nak cakap pasal perkara ni. Fikir balik. Ini paling banyak puak-puak. Ya ada. Paling banyak. Kau tahu bahasa apa yang dia orang cakap? Filipin. Warga asing lah. Ni apa dia panggil Melanggar bang. Sebab ini kawasan aku. Ini aku rakyat Malaysia. Aku kena mempertahankan. Kan? Bukan setakat Jalan Silang aja. Kota Raya pun kena tengok-tengok juga Ini makanan apa ni? Halal dia. Kuih apa ni? Orang masak apa ni? Ini kedai salah satu di menjual makanan Philippines. Ni kedai dia. Aku tak tahu nak makan halal ke tak halal ke tak tahu lah.